Litwo di Langkawi is not a new name to me. Saya telah bersama Litwo di Langkawi ini sejak saya menjadi Ketua Pengarah Tourism Malaysia lagi, di mana kita menjadi penajuk utama mula-mulanya bila orang kata terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada RTM untuk menjadi host penyiar, khasnya kepada pengarah operasi CMN dan juga Datuk Muhid selaku jabatan yang bertanggungjawab dalam to stage this event for this year. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kita berjuang, pastikan kejayaan kita dan pastikan RTM mencipta nama di dalam sebagai host penyiar bagi event tahun ini. Kekhidmatan dan merangkul kejuaraan kayuhan, nantikan siaran langsung di TV1 dan laporan harian jam 11.30 malam bermula 21 Februari hingga 2 Mac. Saksikan kehebatan berbasikal pada 20 Februari 11 pagi di dataran Langkawi, 21 Januari 10 pagi Kanga ke Kulit, 22 Februari 3 petang Serdang ke Kuala Kangsar, 23 Februari 10 pagi Sungai Simun ke Cameron Highlands, 24 Februari 10 pagi Tapak ke Kapal, 25 Februari 10 pagi Rotan ke Genting Highlands, 26 Februari 11 pagi Mentakap ke Kuantan, 27 Februari 10 pagi Kuantan ke Dungun, 28 Februari 10 pagi Kuala Terengganu ke Tanah Merah, 1 Mac 9 pagi Tanah Merah ke Kuala Berang, dan 2 Mac 1 tengah hari dataran Pasir Kenyir ke Kuala Terengganu. Litwo di Langkawi eksklusif dibawa khas oleh Kementerian Belia dan Surat.